Sehari 2,000 hingga 3,000 orang menggadai nyawa untuk lintas Darien Gap ni. Misi aku kali ni merentas 7 negara zon merah paling berbahaya kat dunia di Amerika Latin. Sekarang aku di Panama. Ini sambungan dari video lepas. Inilah hutan yang paling ganas, paling ekstrim, paling terpaling apa? Paling jahat belakang aku, hutan Darien. Dan inilah dipanggil Darien Gap yang kau selalu dengar tu. Ni aku jadi National Geographic sekejap. Kenapa Darien Gap ni dipanggil tempat ataupun kawasan yang paling ganas, paling ekstrim dalam dunia? Sebab banyak faktor. Di dalam inilah port kartel jadikan jalan untuk nak ngangkut barang-barang dia orang dengan haiwan yang ganas. Ada jaguar, ada puma, ular berbisa, whatever yang bisa yang boleh membunuh tu, semua ada kat dalam hutan ni. Bukan sekadar binatang, manusia yang membunuh pun ada. Aku nak cerita sikit kenapa Darien Gap ni dia sangat-sangat famous. Sebab di sinilah laluan utama untuk illegal migrant datang daripada Colombia masuk ke Panama dan mengejar American Dreams. Setiap hari akan ada 3,000 orang melintas pada tahun 2023. Macam sekarang ni jauh kurang dah sebenarnya. Yang melintas ni seminggu tak sampai 20 orang. Tapi aku nak cerita yang betul-betul tahun lepas, 2 tahun lepas, and then tahun-tahun sebelum ni punya cerita. Sehari 2,000 hingga 3,000 orang menggadai nyawa untuk lintas Darien Gap ni. Tapi sebabkan diorang semua nak mencari better life di Amerika, diorang sanggup menggadai nyawa. Kenapa menggadai nyawa? Sebabkan dalam ni lah penuh dengan kartel. Diorang buat pemerdagangan manusia melalui situ. Ada rompakan bersenjata dalam tu, kan, penculikan. And then dekat dalam ni tak ada langsung pengawalan pihak berkuasa sebab hutan dia terlalu tebal. Kau bayangkanlah macam mana orang yang melintas jalan kaki 7 hari hingga 10 hari kat dalam hutan Darien ni. Dia ada beratus sungai kat dalam ni dia orang nak kena rintas. Sambung part 2.